Pernahkah anda rasa ada sesuatu yang sedang berubah di udara? Satu perasaan gelisah yang kolektif, seolah-olah kita semua sedang menahan nafas, menantikan sesuatu yang besar bakal berlaku. Anda tidak keseorangan. Tenaga di sekeliling kita sedang memuncak, membina momentum menuju satu titik ambang yang sangat penting. Tarikh 31 Oktober ini bukan sekadar satu hari dalam kalendar. Ia adalah satu pintu gerbang simbolik, satu ruang liminal di mana selubung antara realiti yang kita kenal dan potensi yang tidak terhingga menjadi sangat nipis. Ia adalah titik penentukuran semula realiti, di mana anjakan tenaga yang tidak kelihatan selama ini akhirnya boleh termanifestasi dalam hidup kita secara fizikal. Perasaan tidak sabar, kebimbangan atau rasa tersekat yang mungkin anda alami sekarang bukanlah tanda sesuatu yang salah. Sebaliknya, ia adalah isyarat bahawa sistem dalaman anda sedang merasakan anjakan ini. Persoalannya bukan sama ada perubahan ini akan berlaku, tetapi bagaimana anda akan menavigasinya. Adakah anda akan cuba mengawalnya dengan cengkaman yang kuat, didorong oleh ketakutan, atau adakah anda akan belajar untuk menari dengan arusnya, dipandu oleh kepercayaan? Inilah pilihan yang akan menentukan pengalaman anda melalui ambang tenaga ini dan seterusnya. Ramai di antara kita apabila berhadapan dengan ketidakpastian secara automatik akan masuk ke mod kawalan. Kita merancang setiap butiran, kita cuba memaksa hasil, kita memanipulasi keadaan untuk memastikan semuanya berjalan seperti yang kita mahu. Ini adalah naluri kelangsungan hidup yang tertanam dalam diri kita. Tetapi di sini letaknya satu paradoks yang besar. Semakin kuat anda cuba mengawal kehidupan, semakin kuat kehidupan menentang anda. Cengkaman anda yang erat itu mencipta rintangan bertenaga, menyekat aliran semula jadi alam semesta yang sentiasa cuba menyokong anda. Anda menjadi seperti orang yang cuba mendayung perahu melawan arus sungai yang deras. Anda akan keletihan, kecewa dan tidak akan sampai ke mana-mana. Ini kerana kawalan lahir daripada frekuensi ketakutan, frekuensi kekurangan, kepercayaan bahawa jika anda tidak campur tangan, semuanya akan musnah. Tenaga ini menghantar isyarat yang bercanggah kepada medan kuantum. Sebaliknya, terdapat satu pendekatan yang jauh lebih berkuasa. Penyerahan aktif. Ini bukan pasrah atau menyerah kalah. Penyerahan aktif adalah satu tindakan kesedaran yang berani. Anda melakukan apa yang perlu anda lakukan, anda mengambil tindakan yang diilhamkan, dan kemudian anda melepaskan hasilnya. Anda melepaskan keperluan untuk tahu bagaimana, bila dan di mana ia akan berlaku. Anda percaya bahawa ada satu kecerdasan yang lebih tinggi sedang bekerja, mengatur kepingan-kepingan teka-teki dengan cara yang tidak dapat anda bayangkan. Ini adalah tindakan mempercayai proses kehidupan itu sendiri. Apabila anda beralih daripada kawalan kepada kepercayaan, anda beralih daripada rintangan kepada aliran. Anda menyelaraskan tenaga anda dengan kecerdasan alam semesta. Anda membenarkan keajaiban berlaku. Kenapa kita begitu terikat dengan kawalan? Jawapannya terletak jauh di dalam minda separa sedar kita. Pakar neuroscience memberitahu kita bahawa sehingga 95% daripada tingkah laku harian kita dikawal oleh program-program yang berjalan secara automatik dalam minda separa sedar. Program-program ini dibentuk oleh pengalaman masa lalu, terutamanya yang mempunyai cas emosi yang kuat. Jika anda pernah mengalami kekecewaan, pengkhianatan atau kegagalan pada masa lalu, minda separa sedar anda mungkin telah mencipta program yang mengatakan dunia ini tidak selamat. Aku perlu mengawal segalanya untuk melindungi diriku. Program ini menjadi sebahagian daripada identiti anda. Anda mula percaya, aku adalah seorang yang perlu sentiasa berjaga-jaga.
Aku adalah seorang yang perlu merancang segalanya. Identiti ini kemudiannya mencipta realiti yang sepadan. Anda sentiasa mencari bukti untuk mengesahkan kepercayaan ini. Dan sudah tentu, anda akan menemuinya. Ini adalah satu kitaran yang memerangkap diri sendiri. Melepaskan kawalan terasa sangat menakutkan kerana ia mencabar identiti teras anda. Ia terasa seperti melepaskan satu-satunya perkara yang membuat anda rasa selamat. Tetapi, keselamatan yang anda rasakan daripada kawalan itu adalah satu ilusi. Ia adalah keselamatan yang rapuh dan sentiasa memerlukan tenaga yang besar untuk dikekalkan. Keselamatan yang sebenar datang daripada mengetahui bahawa anda adalah sebahagian daripada sistem yang bijak dan penuh kasih, dan anda sentiasa disokong walaupun ia tidak kelihatan seperti itu pada zahirnya. Jadi, bagaimana kita boleh mula memecahkan corak kawalan yang sudah sebati ini? Bagaimana kita boleh melatih semula sistem saraf kita untuk mempercayai dan bukannya takut? Kita mulakan dengan satu amalan yang mudah tetapi sangat mendalam. Ini adalah satu cara untuk berkomunikasi secara langsung dengan minda separa sedar dan badan anda dalam bahasa yang difahaminya, iaitu bahasa perasaan dan tenaga. Beberapa kali sehari, terutamanya apabila anda mula merasa cemas atau keinginan untuk mengawal muncul, berhenti sejenak. Letakkan satu tangan di atas jantung anda dan satu lagi di atas perut anda. Tutup mata anda jika anda rasa selesa. Ambil 3 nafas yang dalam dan perlahan. Dengan setiap hembusan nafas, bayangkan anda melepaskan ketegangan, kebimbangan dan keperluan untuk mengawal. Kemudian, katakan dalam hati atau secara senyap, aku lepaskan kawalan dan aku percaya pada proses ini. Rasakan getaran kata-kata ini dalam badan anda. Rasakan kelegaan yang datang apabila anda benar-benar melepaskannya. Amalan ini bukan sekadar kata-kata kosong. Ia adalah satu tindakan penentukuran semula tenaga. Dalam fizik kuantum, prinsip pemerhati menyatakan bahawa tindakan memerhati sesuatu akan mengubah apa yang diperhatikan. Apabila anda mengalihkan perhatian anda daripada masalah di luar kepada keadaan dalaman anda dengan penuh kesedaran, anda sedang mengubah medan tenaga anda. Anda sedang memberitahu badan dan sistem saraf anda semuanya baik. Kita selamat untuk bertenang. Kita selamat untuk percaya. Dengan mengulanginya, anda sedang membina laluan saraf yang baru. Melatih semula tindak balas automatik anda daripada mod panik kepada mod kehadiran dan kepercayaan. Mari kita mendalami konsep ini dengan lebih jauh. Anda bukan sekadar jasad fizikal yang hidup dalam alam semesta. Anda adalah medan tenaga, satu gugusan frekuensi dan getaran yang sentiasa berinteraksi dengan lautan tenaga yang lebih besar, iaitu medan kuantum. Segala-galanya dalam hidup anda, hubungan, kesihatan, kewangan, adalah cerminan frekuensi dominan yang anda pancarkan. Apabila anda berada dalam keadaan mengawal, cemas dan tidak sabar, anda sedang bergetar pada frekuensi yang rendah dan tidak teratur. Keadaan ini dipanggil ketidakharmonian atau incoherence. Dari keadaan ini, anda hanya boleh menarik pengalaman, orang dan hasil yang sepadan dengan getaran yang kelam kabut itu. Falsafah kuno seperti Vedanta telah lama mengajarkan tentang konsep maya, ilusi bahawa kita terpisah daripada sumber. Sains moden kini mula mengesahkannya. Apabila anda melepaskan kawalan dan beralih kepada kepercayaan, anda mula mewujudkan keharmonian ataupun coherence dalaman. Jantung dan otak anda mula berhubung secara segera. Medan tenaga anda menjadi lebih teratur dan berkuasa. Dari keadaan ini, anda menjadi magnet untuk kemungkinan yang lebih tinggi. Anda mula melihat isyarat-isyarat daripada alam semesta yang sebelum ini anda terlepas pandang kerana terlalu sibuk dengan kebisingan dalaman.
Pernahkah anda mengalami satu kelewatan yang tidak dijangka hanya untuk mengetahui kemudian bahawa ia telah menyelamatkan anda daripada sesuatu yang buruk? Atau satu pertemuan kebetulan yang membuka pintu kepada peluang baru? Ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sistem yang sedang berkomunikasi dengan anda. Kelewatan seringkali merupakan mekanisme penyegerakan. Alam semesta sedang memperlahankan anda kerana masanya belum tepat. Ia sedang melindungi penyelarasan anda. Ketidaksabaran anda adalah rintangan terhadap kecerdasan ini. Epigenetik juga menunjukkan bahawa keadaan emosi kita, kepercayaan kita boleh mempengaruhi ekspresi gen kita. Dengan beralih kepada kepercayaan, anda bukan sahaja mengubah realiti luaran anda secara harfiah mengubah biologi anda pada tahap selular. Anda memberi isyarat kepada gen anda untuk mengekspresikan kesihatan, daya hidup dan kesejahteraan. Mengintegrasikan ajakan daripada kawalan kepada kepercayaan ke dalam kehidupan seharian memerlukan kesedaran dan latihan yang berterusan. Ia bukan suis yang anda boleh hidupkan sekali dan ia kekal begitu. Ia adalah satu amalan. Mulakan hari anda dengan niat. Sebelum anda bangun dari katil, letakkan tangan anda di atas jantung anda dan niatkan, hari ini aku memilih aliran berbanding paksaan. Aku memilih kepercayaan berbanding ketakutan. Sepanjang hari, jadikan amalan berhenti sejenak dan bernafas itu sebagai sauh anda. Setiap kali anda menyemak telefon, ambil satu nafas yang sedar. Setiap kali anda menunggu di lampu isyarat, gunakan masa itu untuk menghubungkan diri dengan badan anda. Perhatikan isyarat-isyarat kecil. Adakah anda sering melihat nombor yang sama berulang kali? Adakah seekor burung tiba-tiba mendarat di tingkap anda? Jangan terlalu menganalisisnya. Cukup sekadar mengakuinya sebagai satu kenyitan mata. Daripada alam semesta, satu peringatan bahawa anda tidak bersendirian dan anda sedang dibimbing. Ini adalah tentang membina hubungan baru dengan kehidupan. Hubungan yang berasaskan kerjasama, bukan konflik. Saya ingin menjemput anda untuk berkongsi pengalaman anda. Apakah isyarat-isyarat yang anda perhatikan? Bagaimana rasanya apabila anda berjaya melepaskan kawalan, walaupun untuk seketika? Kongsikan di ruangan komen di bawah. Cerita anda boleh menjadi inspirasi kepada orang lain yang sedang melalui perjalanan yang sama. Mari kita cipta satu komuniti yang saling menyokong dalam perjalanan menuju kepercayaan dan penyerahan aktif ini. Akan ada hari-hari di mana ia terasa sangat sukar. Akan ada hari-hari di mana corak lama kembali dengan kuat dan keraguan mula menyelinap masuk. Suara kecil di kepala anda akan berkata, "Tengok, ia tidak berhasil. Kau perlu ambil alih semula kawalan." Ini adalah bahagian yang paling penting dalam proses ini. Apabila ini berlaku, jangan menghukum diri anda. Jangan berputus asa. Ini adalah ego anda, identiti lama anda yang sedang berjuang untuk terus hidup. Ia merasa terancam dengan keadaan baru yang penuh kepercayaan ini. Tugas anda bukanlah untuk melawan suara ini, tetapi untuk memerhatikannya dengan belas kasihan. Ucapkan terima kasih kepadanya kerana cuba melindungi anda. Dan kemudian dengan lembut, pilih semula kepercayaan. Ingatlah, menstabilkan frekuensi baru memerlukan masa. Bayangkan anda sedang menala stesen radio. Pada mulanya, mungkin ada banyak statik. Anda perlu sabar dan terus membuat penyesuaian kecil sehingga isyarat menjadi jelas. Setiap kali anda memilih kepercayaan berbanding ketakutan, anda sedang menguatkan isyarat baru itu. Salah satu cabaran terbesar adalah apabila realiti 3D anda seolah-olah tidak berubah atau menjadi lebih teruk. Mungkin anda melepaskan kawalan, tetapi masalah kewangan anda masih ada. Mungkin anda percaya tetapi hubungan anda masih tegang.
Di sinilah kepercayaan anda benar-benar diuji. Adakah anda akan percaya kepada apa yang mata anda lihat, atau adakah anda akan percaya kepada apa yang anda tahu benar di dalam hati anda? Ajaran kuno, termasuk yang terdapat dalam Alkitab, bercakap tentang iman sebagai keyakinan terhadap apa yang diharapkan, bukti dari perkara-perkara yang tidak kelihatan. Ini adalah iman kuantum. Ia adalah keupayaan untuk mengekalkan keadaan perasaan dan kepercayaan terhadap realiti yang belum lagi termanifestasi. Terus lakukan amalan anda. Terus kembali ke keadaan hati yang terbuka. Percayalah bahawa walaupun anda tidak dapat melihatnya, roda-roda sedang berputar di belakang tabir untuk anda. Kita sedang menghampiri satu tempoh transformasi yang sangat hebat. Ambang tenaga pada 31 Oktober ini adalah satu jemputan, satu peluang untuk melepaskan kulit lama yang tidak lagi sesuai untuk anda. Kulit yang dibina di atas ketakutan dan keperluan untuk mengawal. Ia adalah peluang untuk melangkah masuk ke dalam versi diri anda yang lebih tulen. Versi yang tahu bagaimana untuk bekerjasama dengan kehidupan, yang percaya pada masa yang sempurna untuk segalanya. Mesej utama yang ingin saya sampaikan adalah ini: anda mempunyai pilihan. Anda boleh terus bergelut, melawan arus dan cuba mengukir realiti anda dengan kekuatan tekad semata-mata yang akan sentiasa membawa kepada keletihan dan kekecewaan. Atau anda boleh memilih jalan yang berbeza. Jalan penyerahan aktif, kepercayaan radikal dan kehadiran yang mendalam. Jalan di mana anda menyedari bahawa anda adalah rakan kongsi bersama alam semesta dalam tarian penciptaan yang indah. Melepaskan kawalan bukanlah tanda kelemahan. Ia adalah tanda kekuatan tertinggi. Ia adalah pengakuan bahawa ada kebijaksanaan yang lebih besar daripada pemahaman minda logik anda. Dengan mengamalkan pelepasan dan kepercayaan, anda bukan sahaja akan menavigasi anjakan yang akan datang ini dengan lebih mudah dan tenang, tetapi anda juga akan membuka diri anda kepada tahap keajaiban, penyelarasan dan aliran yang tidak pernah anda fikirkan mungkin. Jadi, saya menyeru anda hari ini, buatlah komitmen. Komitmen untuk melembutkan cengkaman anda. Komitmen untuk bernafas apabila anda mahu bertindak balas. Komitmen untuk mempercayai proses itu walaupun ia menakutkan. Mulakan dengan amalan mudah yang kita bincangkan. Tangan di jantung, tangan di perut. Aku lepaskan kawalan. Aku percaya pada proses ini. Inilah kunci anda untuk membuka pintu gerbang kepada realiti baru yang sedang menanti anda.